اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang ada pada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami segala tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, kepadamu kami memohon ilmu yang bermanfaat. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah, lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang engkau sentiasa terima daripada kami. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua, apa khabar? Selamat tengah hari. Kita bertemu lagi pada sesi yang kelima daripada TikTok live di TikTok Asatizah Selangor berkenaan tentang pengajian kitab Al-Hikam. Sebuah karya penulisan di mana penulisnya Imam Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari telah mengumpulkan lebih daripada 264 kata-kata hikmah sebagai nasihat, sebagai teguran, sebagai peringatan untuk setiap daripada kita agar kita benar-benar dapat menjadi hamba Allah yang esa. Ahlan kepada semua, Sabirah, Fatimah, Haifa, ahlan. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Tak rakan-rakan, saya baluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Sahabat-sahabat, hadirin hadirat, perkongsian ilmu yang kita buat di platform Asatizah Selangor sebenarnya merupakan satu inspirasi daripada yang amat berhormat Menteri Besar Selangor sendiri, Datuk Seri Amiruddin, yang mana beliau ingin untuk memperkenalkan ilmu-ilmu yang memang dekat dengan hati setiap orang Melayu, iaitu ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu untuk memperbaiki diri. Sebab itu di platform ini kita ada pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Kita juga ada pengajian kitab Penawar bagi Hati Qalbun Salim, dan perkongsian saya sendiri adalah berkenaan tentang kitab Al-Hikam. Maka sebab itu mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Mudah-mudahan kitab Al-Hikam ini membawa hikmah sebagaimana nama kitab itu sendiri dalam kehidupan setiap daripada kita. Sahabat-sahabat, hari ini kita telah tiba pada kata-kata hikmah yang kelima. Kalaulah ada yang masih ingat kata-kata hikmah yang pertama, mengingatkan kita agar hendaklah kita berpegang, bergantung, meyakini rahmat Allah Subhanahu wa taala pada apapun keadaan hidup kita. Maka itu adalah kata-kata hikmah yang pertama. Maka kata-kata hikmah yang pertama, Imam Ibn Athaillah telah berkata, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda kebergantungan seorang hamba terhadap amal perbuatannya, maka akan berkurangan harapan terhadap rahmat
ketika wujudnya perlakuan maksiat dan dosa. Dan ini tak sepatutnya berlaku. Orang yang benar-benar kenal Allah, dia tidak akan berkurang pergantungan kepada rahmat Allah. Kerana rahmat Allah adalah segala-galanya. Panjang lebar kita telah kongsikan kata-kata hikmah yang pertama. Kemudian kita telah belajar kata-kata hikmah yang kedua. Teguran Ibnu Athaillah tentang apakah itu tajrid dan asbab. Maka Imam Ibn Athaillah berkata pada kata-kata hikmah yang kedua, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Apabila Allah letakkan kita pada keadaan asbab, lalu kita tetap memilih untuk berada pada tajrid, itu adalah nafsu jahat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Sebaliknya, kalaulah kita pilih untuk berada pada kedudukan asbab, walhal Allah telah susun hidup kita berada pada tahap tajrid, kita tak buat apa-apa pun, Allah susun atur rezeki kita, tapi kita tetap nak asbab, maka pada saat itu, kata Imam Ibn Athaillah, kita memilih penurunan daripada cita-cita yang tinggi, daripada maqam yang tinggi. Kemudian pada kata-kata hikmah yang ketiga, saya sekadar recap supaya kita ingat insya-Allah. Kata-kata hikmah yang ketiga, Imam Ibn Athaillah menyebut, sawabiqul humami la takhriqu aswaral aqdari. Cepatnya, kencangnya, kuatnya cita-cita kita, perlu kita ingat kita takkan mampu meneroboh ataupun memecahkan tembok-tembok takdir. Apa yang kita nak takkan boleh mengalahkan takdir ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang pasti akan berlaku, keinginan kita adalah sekadar usaha dan juga tugas seorang hamba. Kemudian kata-kata hikmah yang kita telah belajar pada hari Sabtu yang lalu, kata Imam Ibn Athaillah, arih nafsaka anit tadbir. Lapangkanlah diri kamu daripada urusan tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsika. Maka bila urusan kita Allah telah uruskan, maka janganlah kita bersusah payah berfikir untuk menguruskan sesuatu yang Allah telah uruskan. Okey, hari ini kita berada pada kata-kata hikmah yang kelima. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik bantu share, bantu untuk kongsi, sebarluaskan insya-Allah. Masing-masing minta tag rakan-rakan. Kita baru nak mula kata-kata hikmah yang kelima insya-Allah, lebih kurang dalam tempoh sejam perkongsian kita insya-Allah. Maka apakah kata-kata hikmah yang kelima? Menarik. Setiap kata-kata hikmah Imam Ahmad Ibn Athaillah sebenarnya sangat mendalam maksud beliau. Sebab itu perlukan kepada penerangan, perlukan kepada penjelasan. Maka apakah kata-kata hikmah yang kelima? Yang boleh tulis bahasa Arab, maka boleh tulis. Kalau tak ada slide kan? Ada slide. Maka akan ada slide, maka boleh rujuk kepada slide. Maka tanda dia adalah tanda mata hati apabila buta. Sahabat-sahabat, sebelum kita masuk kepada kata-kata hikmah yang kelima, penglihatan mata, maka itu adalah basar, penglihatan mata. Tetapi lagi penting daripada penglihatan mata adalah penglihatan mata hati. Dan itu dipanggil basirah, penglihatan mata hati. Maka pada kata-kata hikmah yang kelima, Ibn Athaillah menegur ada orang yang mata hati dia mati. Maka sebab itu tajuk utama dia adalah tanda mata hati yang buta. Allahu Akbar. Kita kalaulah mata fizikal kita buta, moga Allah pelihara dan jauhkan, maka kita mungkin ada banyak tugasan yang tak boleh buat. Tapi kalaulah mata hati buta, nanti kita akan baca ayat Al-Quran, maka pada saat itu kita tak boleh kenal baik dan buruk.
Maka di sini Imam Ahmad Ibn Athaillah memberi teguran, jangan buta mata hati. Maka jom kita perhatikan. Ahlan-ahlan kepada semua, mohon jasa baik bantu share, bantu untuk kongsi. Bagaimanakah kita nak kenal tanda-tanda bahawa mata hati kita telah buta? Berkatalah Imam Ibn Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Masya Allah, sangat mendalam teguran daripada beliau. Maka beliau berkata, ijtihaduka, bersungguh-sungguhnya kamu dalam mengejar fima dumina laka, apa yang Allah telah jamin untuk kamu. Benda tu Allah dah jamin akan dapat. Takkan mati selagi mana kita belum dapat. Allah jamin. Maka Imam Ibn Athaillah menegur, tapi kita bersungguh-sungguh sampai kita berkorban untuk dia. Maka berkata Imam Ibn Athaillah, bersungguh-sungguhnya kamu, ijtihaduka, bersungguh-sungguhnya kamu dalam mengajar. Fima dumina laka, perkara yang Allah telah jamin untuk kamu. Itu satu tanda. Wa taqsiruka, dan lalainya kamu, dan mengabainya kamu, dan tidak melaksanakannya kamu. Ini semua terjemahannya. Kurang perhatian, lalai, dan tidak mahu melaksanakan. Fima tuliba minka, sesuatu yang Allah tuntut untuk kamu buat. Allah tuntut, Allah minta buat macam ni. Tapi kita lalai, kita tak beri perhatian, kita tak nak buat. Maka dua benda ni, bersungguh-sungguh dalam mengejar benda yang Allah jamin, dan mengabaikan, lalai, tidak beri perhatian pada benda yang Allah minta kita buat. Kata Imam Ibn Athaillah, dalilun, yang demikian itu merupakan satu tanda alan timas, terhadap butanya al-basirati, basirah, mata hati, minka, daripada kamu. Butanya mata hati. Dua tanda tadi. Benda yang Allah dah jamin, kita bersungguhan mengejarnya. Benda yang Allah minta kita buat dono, kita buat tak tahu, kita abaikan. Sahabat-sahabat, bagaimanakah kita nak faham kata-kata hikmah yang kelima ini? Terima kasih kepada yang bersama, terima kasih yang komen, terima kasih yang bantu share, terima kasih yang tiap rakan-rakan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Bagaimanakah kita nak faham tentang kata-kata hikmah yang kelima? Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad. Mata zahir, maka fungsinya adalah untuk nampak manfaat mudarat yang zahir. Itu fungsi mata zahir. Ada nampak binatang buas, maka mata zahir beritahu kepada kita ini mudarat. Ada nampak sesuatu, mata zahir kata ini adalah benda baik. Itu fungsi mata zahir. Mata zahir fungsinya adalah untuk membantu kita, menolong kita mengenal manfaat dan mudarat yang zahir. Apakah fungsi mata hati? Fungsi mata hati adalah untuk membantu kita. Yang pertama, melihat kehebatan keagungan Allah. Yang kedua, menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat untuk agama dan iman kita. Maka itu fungsi mata hati, dan banyak lagi fungsi yang lain. Sebab itu di dalam Al-Quran, Allah menegur orang-orang yang menolak kebenaran disebabkan mata hatinya telah mati. Sebagai contoh, di dalam surah Al-A'raf, Allah ada berfirman, ada orang yang mana dia tidak menggunakan matanya. Lahum a'yun, dia ada mata, penglihatan, tetapi dia tidak guna untuk melihat kebenaran. Walahum azan, dia ada telinga,
tetapi tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Lahum qulub, ada hati, tetapi tidak digunakan untuk memikir perkara yang benar. Maka kenapa manusia jadi begitu? Maka dalam surah lain, dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ, kerana sebenarnya dia bukan buta mata, walakin ta'mal qulub, tetapi hati dia buta, mata hati dia buta. Manusia bila mata hati dia buta, dia tidak lagi boleh beza pahala dosa. Manusia bila mata hati buta, dia tidak lagi boleh mencari dan melihat kebenaran. Manusia bila mata hati buta, maka dia tidak lagi nampak kehebatan dan keagungan Allah, dia hanya nampak kehebatan dan keagungan makhluk. Maka poin yang pertama, kita telah belajar kepentingan mata zahir dan fungsinya, dan kepentingan mata hati dan fungsinya. Sebab itu kata Imam Ibn Atha'illah rahimahullahu ta'ala, beliau tegur, beliau berkata, ijtihaduka, bersungguh-sungguhnya kita dalam berusaha, mencari, menghabiskan tenaga, memikirkan, fima duminalaka, sesuatu yang Allah dah jamin pun, Allah dah jamin. Terutamanya rezeki, Allah dah jamin. Tapi kita habiskan tenaga, pemikiran, penat lelah untuk itu sahaja. Wa taksiruka, dan kita kurang perhatian, kita tak bagi langsung peduli, kita tak buat, kita lalai, kita abaikan. Fima tuliba minka, sesuatu yang Allah minta kita buat, Allah suruh, iaitu ibadah. Maka berkatalah Imam Ibn Atha'illah, dalilun, maka itu adalah satu tanda alantimasil basirati minka, bahawa mata hati kita telah buta. Mata hati kita tidak dapat melihat. Maka benda yang Allah suruh, kita abaikan. Benda yang Allah jamin, kita habiskan hidup kita mengejar, tenaga kita, fikiran kita, usaha kita padanya. Bagaimanakah kita nak faham ni? Jom kita lihat satu contoh. Ini poin yang kedua. Tadi kita dah faham perbezaan mata zahir dan mata hati. Maka jom kita, poin yang kedua adalah jom kita lihat contoh untuk kita mudah faham. Ahlan-ahlan kepada semua, terima kasih yang bersama. Mohon jasa baik bantu share, sebarluaskan, kongsikan, tag rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh pemahaman daripada kata-kata hikmah yang kedua, insya-Allah. Maka Imam Ibn Atha'illah dalam kata-kata hikmah ini, macam mana kita nak faham? Jom kita lihat contoh. Apakah contoh yang paling mudah? Contoh, katakanlah saya ada seorang pembantu, pekerja. Ada seorang pembantu dan pekerja. Saya beritahu kepada pembantu dan pekerja ni, saya katakanlah nama dia, katakanlah Abdullah. Minta maaf kalaulah ada orang yang nama Abdullah. Ini sekadar contoh. Maka saya beritahu kepada staf saya, kepada pekerja saya kata, Abdullah, makan minum kau aku tanggung. Aku jamin makan minum. Nak makan minum apa jangan risau. Aku jamin. Begitu juga makan minum keluarga engkau pun aku jamin. Jangan risau. Takkan lapar. Tempat tinggal engkau aku sediakan. Kemudian kesihatan sakit, kalaulah sakit, perbelanjaan hospital aku sediakan. Kenderaan aku sediakan. Allowance aku sediakan. Itu adalah jaminan saya kepada pekerja saya. Contoh, nama dia Abdullah. Semua tu. Pada waktu itu, saya jamin makan minum, tempat tinggal, kenderaan, gaji yang tinggi, faedah-faedah yang lain. Dia boleh cuti dalam setahun banyak hari. Pada waktu itu kerjanya pun tak susah. Maka itu adalah jaminan saya kepada beliau. Ini untuk kita mudah faham kata-kata hikmah ini. Teguran Imam Ahmad Ibn Atha'illah ini. Tapi Abdullah, engkau ada tugas. Engkau ada tugas. Apakah tugas dia? Maka contohnya tugas engkau adalah engkau kena pastikan rumah ini terurus. Rumah ni terurus. Engkau kena pergi sediakan barang-barang keperluan rumah ni. Dan engkau ada staf bawahan, boleh suruh mereka.
Ini tugas. Pastikan rumah ni bersih. Pastikan kelengkapan keperluan rumah cukup. Pada waktu tu, itu je kerja kau. Pastikan rumah ini bersih dan segala keperluannya cukup. Dan aku dah jamin, ada gaji, ada allowance, bil perubatan, tak payah bayar apa-apa bil utility, tempat tinggal, kenderaan, keluarga punya persekolahan, semuanya dijamin. Maka ini adalah satu jaminan daripada bos, daripada majikan, dan dalam masa yang sama, dia ada tugas yang perlu dia buat. Dia ada tanggungjawab yang dia perlu buat. Maka seorang pekerja yang cerdik, staf yang cerdik, maka apa dia buat? Sebab segala keperluannya dah dijamin. Maka seorang pekerja yang cerdik, seorang pekerja yang berakal sihat, seorang pekerja yang bagus, maka apa dia akan buat? Maka dia tak akan fikir dah pada waktu itu untuk buat benda lain. Dia akan jalankan tugas dia yang baik. Sebab kenapa? Segala keperluannya dah dicukupkan, bahkan lebih. Maka pada waktu itu dia tak perlu risau dah. Dia akan buat kerja dia dengan baik. Dia akan pastikan rumah majikan dia terurus. Keperluan rumah terurus. Apa jua tuan dia nak minta, dia akan buat. Itu pekerja yang cerdik. Itu adalah petugas yang cerdik. Namun kata para ulama, maka dan pekerja ni dia tak akan fikir pada waktu tu nak buat kerja lain, nak buat tugasan lain, sebab tuan dia dah sebut semuanya akan dijamin. Maka pada waktu itu beliau tak akan sibuk memikir benda yang lain. Sebaliknya, pembantu yang kurang cerdik, pembantu yang ketika itu adalah tidak baik, apa dia akan buat? Pekerja, pembantu, maka tugasan dia tak buat. Tugasan dia tak buat. Dia masih lagi sibuk buat benda yang majikan dia dah jamin. Dia sibuk nak buat kerja tambahan untuk makan minum dia. Dia sibuk nak buat kerja lain untuk kenderaan dia. Dia sibuk nak buat benda lain untuk tempat tinggal. Walhal dah dijamin. Bos dia dah bagi jaminan. Majikan dia dah bagi jaminan. Tapi dia sibuk pada waktu tu abaikan tugas dia, dia tak buat tugas dia. Maka rumah bos dia pun hancur, tak terurus. Barang-barang keperluan bos dia pada waktu itu terabai. Maka itu adalah keadaan rumah dia. Hancur pada waktu itu. Sebab pekerja dia, petugas dia tidak buat tanggungjawab tersebut. Maka agak-agak pekerja ni bertahan lama tak? Tidak. Akan dibenci. Akan dibenci. Bahkan bos dia akan beritahu kepada semua yang lain, dia ni pekerja yang tak baik. Sebab tak buat tugasan. Tugasan hakiki tak buat. Benda yang bos dia dah jamin, dia sibuk fikir tentang benda tersebut. Maka ini staf yang kurang akal. Ini adalah staf yang tak baik. Kenapa dia staf yang kurang akal? Kerana benda yang dia telah dijamin, dia masih sibuk fikir dan cari. Sementara tugas dia tak fokus dan tak buat. Inilah teguran Imam Ahmad Ibn Ata'illah kepada kita. Minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Imam Ibn Ata'illah kepada kita, bila kita dah faham poin yang kedua, contoh tadi. Saya sekadar bagi contoh. Allah maha mulia daripada sebarang contoh. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah pada waktu itu maha tinggi daripada perlukan sebarang contoh. Maka, tapi itu contoh. Untuk kita faham manusia yang dah dijamin rezekinya, tapi dia mengabaikan ibadah yang merupakan tanggungjawab dia. Maka sebab itu Imam Ibn Ata'illah tegur kita. Apa beliau berkata? Ijtihaduka, bersungguh-sungguhnya engkau dalam mengejar fima dhuminalaka, benda yang Allah telah jamin untuk kamu. Wa taksiruka, dan betapa engkau tak bagi perhatian ala kadar. Taksir ni tak bagi perhatian, buat ala kadar, buat hanya bila ada waktu, buat pada waktu tu bila nak. Dia tak fokus, tak bagi perhatian. Fima tuliba minka, pada perkara yang Allah minta kita buat, Allah minta kita laksanakan, Allah minta kita fokus. Dalilun,
Demikian itu menunjukkan sebagai satu tanda alantimasil basirati minka, bahawa butanya mata hati daripada engkau. Itu tanda mata hati kita buta. Allah minta sesuatu, kita buat ala kadar. Benda yang Allah dah jamin Allah pasti akan bagi, maka kita tak peduli, kita tak buat, kita tak abaikan. Maka inilah teguran Imam Ahmad Ibn Atta'illah kepada kita. Sahabat-sahabat hadirin dan hadirat, persoalannya, fima dumina laka, apakah benda yang Allah telah jamin untuk kita? Fima tuliba minka, apakah benda yang Allah tuntut untuk kita laksana? Inilah poin yang ketiga. Maka apakah poin yang ketiga? Apakah benda yang Allah telah jamin untuk kita? Kata para ulama, yang pertama, Allah jamin untuk bagi rezeki kepada kita. Itu Allah jamin. Kejap lagi kita akan baca beberapa ayat daripada Al-Quran. Bagaimana Allah dah jamin dah rezeki kita. Allah dah jamin. Maka ya, kita kena usaha. Nabi bagi contoh, berusahalah seperti burung yang keluar awal pagi dan balik ketika mana pada waktu petang. Keluar dalam keadaan lapar, balik dalam keadaan kenyang. Maka Nabi bagi contoh begitu, menunjukkan kena buat usaha. Tetapi janganlah sampai mengabaikan tujuan utama Allah hantar kita di dunia. Maka apakah benda pertama yang Allah jamin? Allah jamin rezeki kita. Allah pasti, kata para ulama, Allah pasti akan bagi rezeki sesuai dengan bahagian kita, sesuai dengan takdir kita, sesuai dengan apa yang Allah tentukan untuk kita. Maka itu janji Allah yang pertama. Maka fima dhuminalak, benda yang Allah janji. Maka apakah dia? Allah janji untuk berikan rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang kedua? Kata para ulama, yang kedua, Allah menjamin, Allah akan aturkan, Allah akan uruskan asbab-asbab bagaimana rezeki itu nak datang kepada kita. Itu janji Allah. Maka Allah jamin bagaimana rezeki itu nak datang kepada kita. Allah akan aturkan, Allah akan uruskan. Maka sebab itu kata para ulama, apa pun cara rezekinya itu untuk sampai kepada kita, pasti akan sampai. Bagaimana rezeki itu nak sampai kepada kita? Allah telah jamin. Selagi mana itu bahagian kita, itu rezeki kita, Allah yang akan uruskan, Allah yang akan mudahkan bagaimana rezeki itu nak sampai kepada kita. Asbab dia bagaimana? Allah jamin. Itu jaminan Allah yang kedua daripada apa yang Allah dah janji untuk kita. Yang ketiga, apakah yang Allah jamin? Allah jamin kita takkan mati selagi mana belum sempurna rezeki kita. Allah jamin. Maka selagi mana belum sempurna rezeki, selagi mana belum habis rezeki kita, kita tak akan mati. Selagi mana kita tak mati, bermaksud rezeki kita masih ada. Dan bila tibanya waktu kita kena mati, bererti rezeki kita dah habis. Maka yang ketiga, Allah jamin manusia tidak akan mati selagi mana rezekinya belum sempurna. Bahagian rezekinya belum habis. Maka ini Allah jamin. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, hadis yang ke-2144. Begitu juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban 3239. Maka Nabi SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum, ketahuilah sesungguhnya salah seorang daripada kamu, lan yamuta, sama sekali tidak akan mati, hatta yastakmila rizqah, sehinggalah sempurna rezekinya. Maka takkan mati kita. Itu jaminan Allah. Yang ketiga, Allah jamin selagi mana rezeki kita tak sempurna, tak habis, maka selagi itu kita tak akan mati. Maka bila Allah dah jamin begitu, apa sabda Nabi? Fala tastabti'ur rizqa
Maka Nabi SAW pada waktu itu menegur. Nabi kata jangan pernah menganggap rezeki itu lambat. Apa yang bahagian kita, kita pasti dapat. Apa yang bukan bahagian kita, kita takkan pernah dapat. Kembali kepada kata-kata hikmah yang ketiga. Apa yang kita nak, takkan boleh mengalahkan tembok takdir. Takdir Allah mendahului segala-galanya. Sebab itu Nabi ingatkan, khuzu ma hallah. Bila kita dah tahu Allah jamin rezeki, maka ambillah yang halal sahaja. Wada'u ma haram. Dan tinggalkanlah yang haram. Jangan sesekali ambil yang haram. Sebab last kali rezeki kita, Allah dah jamin. Maka itu yang ketiga. Apakah yang Allah jamin? Allah jamin selagi mana kita hidup, selagi itu kita akan mendapat rezeki kita. Itu jaminan yang ketiga. Apakah jaminan yang keempat? Maka kata para ulama, benda yang keempat Allah telah jamin. Allah jamin, ma qusima laka fahuwa laka la li ghairika. Allah jamin sesuatu yang telah ditentukan milik kita, maka pasti akan sampai kepada kita, takkan pernah menjadi milik orang lain. Kalaulah memang tu benda kita, maka kalaulah benda tu milik kita, jangan risau, kita akan dapat. Kalaulah benda tu bukan milik kita, maka janganlah kita mengejar benda yang bukan milik kita. Maka kata para ulama, inilah 4 jaminan Allah kepada kita. 4 jaminan. Maka sebab itu Imam Ibn Atha'illah tegur pada kata-kata hikmah yang ke-5 tadi. Ijtihaduka, terlalu bersungguh-sungguhnya kamu mengejar. Fima dhaminalaka, benda yang Allah telah jamin untuk kamu. Allah dah jamin. Ada 4 benda yang tadi Allah jamin. Wa taqsiruka, dan kamu abaikan, kamu tak bagi perhatian, kamu tak ambil peduli kepada benda yang Allah tuntut untuk kamu buat. Dalilun, itu adalah satu tanda alantimasil basirati minka, betapa butanya mata hati daripada kamu. Maka sebab itu Imam Ibn Atha'illah tegur. Maka sebab itu Imam Ibn Atha'illah tegur, ini dia 4 benda yang Allah jamin. Maka benda yang Allah jamin, tak sepatutnya kita resah gelisah rezeki kita. Benda yang Allah jamin, tak sepatutnya kita terlalu mengejar sehingga kita abaikan akhirat. Benda yang Allah jamin, tak sepatutnya kita habiskan usia kita, kita habiskan masa kita habiskan tenaga kita untuk mengejarnya. Benda yang Allah jamin, janganlah sampai kita mengambil yang haram. Sebab Allah telah jamin. Kenapa? Kerana semua itu Allah jamin, maka pasti akan sampai kepada kita. Maka apakah 4 benda yang Allah jamin tadi? Yang pertama, rezeki kita. Yang kedua, bagaimana rezeki itu nak sampai kepada kita, Allah akan uruskan. Yang ketiga, selagi mana rezeki kita masih ada, kita tak akan mati. Dan yang keempat, kalaulah itu memang milik kita, akhirnya akan sampai kepada kita. Dan kalaulah bukan milik kita, maka mengapa kita nak mengejar benda yang bukan milik kita? Maka sahabat-sahabat hadirin hadirat, inilah 4 benda yang telah dijamin. Dan persoalannya, siapa yang jamin? Fima dhaminala, siapa yang jamin? Allah yang jamin. Tuan-tuan, kita kalaulah orang yang kita percaya jamin sesuatu, tenang hati kita. Tak ada yang sepatutnya lebih kita percaya. Tak ada yang lebih benar janji dan kata-katanya daripada Allah. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Maka bayangkan, Allah dah jamin. Mengapa kita masih resah? Allah dah jamin. Mengapa kita masih abaikan benda yang Allah tuntut hanya kerana nak mengejar benda yang Allah telah jamin? Maka bila Allah dah jamin, tak sepatutnya kita habiskan otak kita memikir tentang rezeki. Usaha tu ya, tapi jangan jadikan keutamaan. Tak sepatutnya kita habiskan usia kita untuk mengejar benda yang Allah dah jamin. Tak sepatutnya kita habiskan tenaga kita untuk benda yang Allah jamin. Ya,
Kena usaha sebab kita dunia darul asbab. Kena berusaha, kena kasab, kena berdoa, kena mencari. Tetapi itu bukan prioriti. Itu bukanlah keutamaan setiap daripada kita. Sahabat-sahabat, itulah poin yang ketiga. Apakah yang Allah telah jamin untuk kita? 4 benda tadi. Apakah yang Allah tuntut daripada kita? Sebelum kita pergi kepada apa yang Allah tuntut daripada kita, sekali lagi jom kita menghayati kata-kata Imam Ibn Atha'illah ini. Beliau menegur, ijtihaduka, terlalu bersungguh-sungguhnya kamu dalam mengejar, fima dominalaka, pada perkara yang Allah telah jamin untuk kamu. 4 benda yang Allah jamin. Rezeki. Yang kedua, bagaimana rezeki itu nak sampai kepada kita. Yang ketiga, rezeki kita kita tak akan mati selagi mana rezeki kita ada. Dan yang keempat, apa yang menjadi milik kita pasti akan sampai kepada kita. 4 benda ni Allah jamin. Maka Imam Ibn Atha'illah tegur, kenapa kita bersungguh-sungguh mengejar benda yang Allah dah jamin. Itu satu. Wa taqsiruka, dan kita tak bagi perhatian, kita lalai dan abaikan fima tuliba minka, benda yang Allah suruh kita buat, Allah tuntut kita buat. Maka kalaulah kita ada 2 perangai ini, maka kata Imam Ibn Atha'illah, dalilun, yang demikian itu adalah satu tanda. Apakah tanda dia? Alan timasil basirati minka, butanya mata hati kita. Mata hati kita tak hidup. Mata hati kita buta. Apakah maksud buta mata hati? Hati kita tidak bercahaya. Hati kita kelam. Hati kita keras. Sebagaimana Al-Quran sebut, summa qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarah. Hati kita pada waktu itu berkarat. Kalla bal rana ala qulubihim. Bila hati kita tak ada cahaya, hati kita buta, hati kita ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka poin yang keempat, kita nak baca ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala tegur kita untuk kita tahu Allah dah jamin dah rezeki kita. Ya, usaha kena buat. Tapi jangan habiskan usaha semata-mata untuk mencari rezeki. Ya, usaha perlu buat. Tapi jangan kita sampai korbankan akhirat untuk rezeki. Maka jom kita segera menghayati firman-firman Allah berkenaan tentang rezeki. Ada banyak ayat. Jom kita lihat beberapa ayat. Maka antara ayat tentang rezeki adalah surah Ar-Rum, ayat yang ke-40. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-40, Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah zat yang telah menciptakan kamu. Siapa yang ciptakan kita? Allah. Adakah Allah ciptakan kita, abaikan kita? Allah tegaskan tidak. Summa razaqakum. Allah yang telah menciptakan kita. Zat yang sama menjamin rezeki kita. Maka ini ayat yang pertama. Maka siapakah yang menjamin rezeki kita? Allah. Siapa yang akan uruskan rezeki kita? Allah. Usaha kena usaha sebab dunia darul asbab. Tapi jangan dalam mengejar rezeki kita korbankan keutamaan akhirat kita. Maka ini adalah ayat yang pertama, surah Ar-Rum, ayat yang keempat. Imam Al-Ghazali pernah ditanya berkenaan tentang usaha dan rezeki. Maka beliau kata usaha. Tetapi kalaulah kita bergantung rezeki datang dengan usaha kita. Kalaulah kita ada kepercayaan begitu. Kalaulah saya tak usaha, tak ada rezeki ni. Kalaulah saya tak pergi kerja, tak ada rezeki ni. Kalaulah saya langsung pada waktu tu tak berniaga, tak ada rezeki. Kita meletakkan rezeki kita 100% pada usaha. Maka berkatalah Imam Al-Ghazali, maka ini tanda kurangnya yakin kita kepada Allah. Kita tak yakin pada Allah. Ya, kita perlu usaha. Tetapi itu bukan keutamaan hidup kita. Maka kalaulah kita tak yakin kepada Allah bagi rezeki, kita rasa 100% datang daripada usaha kita. Kata Imam Al-Ghazali,
itu tanda kita tak ada yakin kepada Allah. Maka itu adalah ayat yang pertama tentang rezeki. Benda yang Allah dah jamin. Perlu usaha. Tapi jangan sampai korbankan akhirat kita. Jangan sampai ambil yang haram. Jangan sampai ambil hak orang. Jangan sampai menganiaya, menzalimi orang. Hanya semata-mata kerana rezeki. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu ayat tadi mendidik kita. Jangan beranggapan bahawa rezeki adalah kerana usaha kita semata-mata. Ayat yang kedua berkenaan tentang rezeki. Surah Az-Zariyat ayat 57 hingga 58. Maka Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin." Allah tegaskan, dan aku tidak ingin daripada mereka makhluk akan rezeki. Allah hantar kita bukan untuk Allah nak rezeki daripada kita. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak mahu mereka memberi aku makan. Maka siapa yang bagi rezeki? Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah zat yang ar-razzaq, maha pemberi rezeki. Razik, pemberi rezeki. Ar-razzaq, mubalarah. Allah yang maha pemberi rezeki. Tiba-tiba kita kata rezeki datang daripada usaha kita. Siapa yang kita sedang bohong? Diri kita. Maka siapakah yang pemberi rezeki? Innallaha huwar razzaq. Hanya Allah lah yang maha pemberi rezeki. Surah Az-Zariyat ayat 57 hingga 58. Ayat yang ketiga berkenaan tentang rezeki. Moga menambahkan keyakinan pada jiwa dan hati kita. Allah tegaskan, wa ka'ayyim min dabbah. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-60. Allah tegaskan, wa ka'ayyim min dabbah, dan ingatlah ada berapa banyak binatang yang melata, dan termasuklah dabbah manusia. Manusia termasuk. Maka Allah ingatkan ada berapa banyak makhluk. La tahmilu rizqaha, dia tidak pernah membawa rezekinya bersama. Dia tak pernah. Lalu siapa yang atur dan susun rezeki dia? Allahu yarzuquha. Firman Allah, Allah yang aturkan rezeki mereka, wa iyyakum, dan kamu jua wahai manusia. Maka ayat yang ketiga Allah kata bukan sekadar rezeki manusia je. Seluruh makhluk rezeki Allah jamin. Tak ada yang bergerak kecuali Allah dah tentukan rezeki mereka. Mereka tak pernah bawa rezeki bersama dengan mereka. Ini benda yang Allah jamin. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Surah Taha ayat 132. Allah berfirman setelah Allah memerintahkan untuk kita jaga solat. Hari ini banyak orang melewatkan solat kerana rezeki. Ada orang banyak solat di hujung waktu kerana alasan mencari rezeki. Ada orang dijadikan solat dia qada kerana rezeki. Walahal surah Al-Ankabut ayat yang ke surah Taha ayat 132 Allah tegaskan jaga solat. Bersabar dalam menguruskan solat kerana rezeki itu datang daripada Allah. Firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluarga kamu mendirikan solat. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah dalam mengerjakan solat. Nak jaga solat awal waktu ni kena sabar. Tak mudah. Kemudian bila Allah sebut tentang solat, Allah sebut tentang rezeki. Kata para ulama tafsir kerana banyak manusia mengabaikan solat yang Allah suruh. Wa'mur. Adanya perintah untuk kita pastikan keluarga kita solat. Maka kita mengabaikan solat yang Allah dah suruh. Kenapa? Rezeki. Nak mencari rezeki. Nak mengejar rezeki. Walhal Allah dah jamin. Ayah saya, dia dah pencen dah. Ayah saya. Dia adalah antara ketua penolong bendahari UiTM Shah Alam. Saya banyak belajar daripada beliau. Beliau ni terkenal pada era bekerja. Pada era bekerja. Dia kalaulah meeting dengan siapa pun, walaupun menteri sekalipun, walaupun dengan siapa pun, azan je dia akan bangun. Dan semua orang akan kata,
pada waktu tu Encik Aziz memang macam ni. Dia jaga solat. Dia meeting dengan siapa pun, dalam keadaan macam mana sekalipun, saya sentiasa rasa banyak Allah bagi saya nikmat berkat ayah saya jaga solat. Dia apa pun, kalau tengah bermusafir dekat mana pun, masuk je waktu, mesti berhenti solat. Solat awal waktu, itu adalah ajaran Nabi dan perintah Allah. Walaupun boleh je solat bila-bila waktu, tapi mengutamakan solat. Itu dahsyatnya beliau. Saya sampai hari ni bila jumpa dengan orang, sebab muka saya lebih kurang macam muka ayah saya, dia kata, anak Encik Aziz ATM. Ya. Dia teruskan kata, ayah awak orang yang jaga solat walaupun dalam situasi apa pun. Dan pada waktu tu, Masya Allah, itu yang patut saya belajar daripada beliau. Hari ini banyak manusia melengahkan solat alasan mencari rezeki. Walhal rezeki Allah dah jamin. Solat itu yang dituntut. Maka sebab itu dalam surah Taha ayat 132, Allah tegaskan bila Allah dah sebut tentang solat, kami tak minta rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang bagi rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, dan ingatlah kesudahan yang baik bagi orang yang ada takwa. Maka ini benda yang Allah dah jamin. Allah dah jamin rezeki. Ayat yang kelima tentang rezeki, kita biasa dengar. Surah Hud ayat yang kelima. Allah tegaskan, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tak ada suatu makhluk pun yang bergerak di atas muka bumi. إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Kecuali Allah ambil tanggungjawab urusan rezeki mereka. Ini benda yang Allah dah jamin. Sebab itu Imam Ibn Athaillah tegur, kenapa kita bersungguh-sungguh mengejar rezeki, benda yang Allah dah jamin. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka. Benda yang Allah tuntut dan suruh, kita tak buat. Dalilun, yang demikian itu adalah tanda ala intimasil basirati minka, butanya mata hati kita. Ayat yang keenam tentang rezeki, ini adalah rezeki khusus. Rezeki khusus untuk orang yang ada pertambahan amalan. Itulah takwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah", barang siapa yang lagi hebat daripada lain, dia ada takwa, dia jaga hubungan dia dengan Allah. Allah janji dalam surah Talaq ayat yang ke-2 dan 3, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah pasti bagi dia rezeki daripada sudut yang dia tak sangka-sangka. Maka ini dia orang yang ada takwa. Begitu juga ayat yang ke-7, orang yang mana menjaga amalan. Maka Allah berfirman, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang jaga amalan baik lelaki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surah An-Nahl ayat 97. Allah jamin kehidupan dia akan baik. Allah dah jamin rezeki sahabat-sahabat. Tapi mengapa kita mengejar rezeki sehingga kita mengabaikan apa yang Allah tuntut untuk kita buat? Inilah poin yang kelima. Maka apakah poin yang kelima? Benda-benda yang Allah tuntut daripada kita. Kita dah belajar. Allah dah jamin rezeki kita. Macam mana rezeki nak sampai kepada kita. Kita takkan mati selagi mana rezeki kita masih berbaki. Dan ada 4 benda yang Allah jamin. Sekarang ini timbul soalan, apakah maksud Imam Ahmad Ibn Athaillah mengabaikan benda yang Allah tuntut? Itu adalah tanda matinya mata hati kita. Apa yang Allah tuntut? Maka kata para ulama, poin yang kelima, maka apakah yang Allah tuntut untuk kita buat? Kenapa Allah hantar kita ke dunia? Bukan untuk cari rezeki, sebab benda tu Allah jamin. Kenapa Allah hantar kita dekat dunia? Walaupun sekejap. Tak sampai 1 hari pun. Dalam surah Al-Mu'minun, labisna yauman aw ba'da yaum. Bila ditanya kepada ahli neraka, berapa lama sangat kamu hidup kat dunia sampai buat maksiat tu, sampai masuk neraka? Berapa lama sangat kamu hidup kat dunia? Ahli neraka kata, rupa-rupanya kami hidup sebahagian hari je. Tak sampai 1 hari pun kita hidup kat dunia.
Sebab satu hari di sisi Allah dalam surah Al-Hajj menyamai 1000 tahun dunia. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Maka apa yang Allah tuntut daripada kita? Yang ditegur oleh Imam Ahmad Ibn Atta'illah yang kita abaikan, taksir ala kadar, tak fokus, tak bagi perhatian, tak ambil berat dan peduli. Maka persoalannya, apakah yang Allah tuntut daripada kita? Yang pertama, Allah tuntut kita untuk beribadah, menyembah, menjadi hamba kepada Allah. Allah tuntut. Firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah, firman Allah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا. Dan tidaklah mereka diperintahkan, umiru, tuntut. Perkataan perintah, Allah suruh, Allah perintah, Allah tuntut. Firman Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan, mereka disuruh, illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah dan menyembah Allah. Tapi bab ni kita ala kadar. Bila tiba waktu solat, nantilah pukul 3 solat. Pukul 3 solat. Tapi dalam bab rezeki tak. Rezeki tak boleh. Kalaulah kena masuk pukul 9, pukul 6 dah kena keluar rumah. Nanti jam, nanti tak sempat masuk on time. Memang bagus. Kerja pun adalah ibadah. Cuma teguran Imam Ibn Atta'illah, kenapa kita lebih kurang dengan ibadah? Walhal itu yang dituntut. Kita boleh solat bila masuk waktu zuhur. Sekarang zuhur dah awal. Tapi tidak, nantilah pukul 3, nantilah pukul 4. Kadang-kala 5 minit sebelum masuk asar baru solat. Kadang-kala ada orang tak rasa apa-apa bila dia tak solat. Maka itu yang Imam Ibn Atta'illah tegur. Kalaulah dah sampai ke tahap ini, wa taksiruka, kamu mengabaikan, kamu lalai, kamu tak ambil peduli, fima tuliba minka, pada perkara yang Allah tuntut untuk kamu buat, dalilun ala intimasil basirati minka, sebenarnya kena sedar mata hati kamu telah mati. Hati kamu tak ada cahaya. Itu adalah realiti dan hakikat dia. Sebab itu kalau kita baca tentang para sahabat dan tabi'in, mereka kalaulah tak dapat solat berjemaah, menangis. Menangis. Dalam hadis pun Nabi bersabda, orang yang tak menunaikan solat asar, faka'annama wutira ahluhu wa maluh, seolah-olah orang yang hilang harta dan binasa keluarga dia. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab sahabat begitu. Mereka kalaulah tak tunaikan solat, seolah-olah mati keluarga mereka. Punya dahsyat perasaan dia. Seolah-olah hancur habis harta mereka. Punya mereka mengambil berat tentang ibadah. Maka apakah yang Allah tuntut daripada kita? Kata para ulama, Al-Quran menunjukkan Allah tuntut daripada kita adalah ibadah. Maka itu yang patut kita utamakan. Apa yang patut kita utamakan? Ibadah. Apa yang patut kita fikir? Ibadah. Di mana kita nak utamakan tenaga kita? Ibadah. Di mana kita nak banyakkan habis masa kita? Ibadah. Sebab itu dalam surah Al-Asr, bila Allah bersumpah dengan masa, Allah sebut ibadah. Wal asri, demi masa. Sesungguhnya kebanyakan manusia mensia-siakan masa. Innal insana lafi khusr. Siapakah orang yang benar-benar menghargai masa? Orang yang gunakan masanya untuk ibadah. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Maka orang yang menggunakan masa dia untuk ibadah, itu bukan khusr, itu bukan sia-sia, itu bukan rugi. Maka ini adalah ibadah. Maka utamakanlah ibadah berbanding rezeki. Itu tanda hidupnya mata hati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sebab itu tadi Imam Ibn Atta'illah tegur kita, ijtihaduka fima tuliba minka fima dumina laka wa taksiruka fima dumina laka dalilun ala intimasil basirati minka. Kalaulah kita menghabiskan waktu, fikiran, tenaga, kita lebihkan untuk rezeki, ibadah kita terbengkalai, ibadah kita las, ibadah kita bila kita nak buat, ibadah kita bila kita rasa ada masa lapang baru buat.
itu tanda mata hati kita telah mati. Itu teguran Imam Ahmad Ibn Athaillah kepada saya dan kita. Sebab itu kata para ulama, kita patut muhasabah. Bayangkan berapa jam dalam sehari kita bagi untuk ibadah. Dan bayangkan berapa jam dalam sehari kita bagi untuk fokus dalam mencari rezeki. Mencari rezeki pun boleh jadi ibadah. Bila cukup syarat-syarat dia, niat kena jaga, mencari yang halal, tinggal yang haram, boleh jadi ibadah. Tapi berapa ramai orang dia tak peduli pun niat bila mencari rezeki. Maka rezeki itu tak menjadi ibadah pun. Maka itu tanda mata hati kita telah buta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Apakah perkara yang kedua Allah tuntut daripada kita? Dalam Al-Quran, Allah sebut Allah tuntut kita untuk memperbanyakkan taubat. Dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kita dituntut selepas daripada ibadah, perbanyakkan taubat. Jaga taubat kita. Itu Allah tuntut daripada kita. Maka bila kita tak peduli tentang taubat, alah nantilah taubat nanti. Bila dah pencen, bila dah tua, bererti matinya mata hati kita. Kan ada orang begitu bila buat dosa, alah nantilah taubat, banyak masa lagi. Itu tanda mata hatinya mati. Orang yang mana mata hatinya hidup, dia buat dosa dia akan segera bertaubat. Itu tanda mata hatinya hidup. Maka apakah yang perkara kedua Allah tuntut kita buat? Adalah taubat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ketiga, apakah yang Allah tuntut untuk kita buat? Semaikan takwa dalam kehidupan kita. Firman Allah pada banyak tempat dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Al-Hasyr. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur. Dan benar-benarlah memerhatikan apa persediaan yang kamu buat untuk akhirat. Nafsum ma qaddamat lighad. Umar bin Khattab bila bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah maksud takwa? Takwa bermaksud sifat berhati-hati kita dalam kita tak nak menjadikan Allah murka kepada kita. Itu takwa. Maka apakah yang Allah tuntut kita untuk ada? Sifat takwa. Kita kalaulah kita dalam nak buat sesuatu, kita tertanya-tanya, benda ni Allah suka ke tak? Itu takwa. Kita kalaulah nak buat sesuatu, kita langgar je, kita tak peduli, bererti kita tidak ada takwa. Maka apakah yang Allah tuntut daripada kita? Yang ketiga, hendaklah ada sifat takwa. Yang keempat, apakah yang Allah tuntut untuk kita ada? Firman Allah, Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya manusia, Tuhan kamu hanya Allah, Tuhan yang Esa. Apa yang Allah tuntut daripada kita? Yang keempat, fastaqimu ilaih, berterusan, istiqamahlah dalam mentaati Allah. Maka perkara yang keempat Allah tuntut daripada kita adalah istiqamah. Maka Allah tuntut kita untuk istiqamah. Maka janganlah kita kejap baik, Ramadan kita baik, luar Ramadan kita jadi jahat. Jangan. Allah tuntut kita. Sebab Allah dah jamin rezeki. Apakah Allah minta daripada kita? Istiqamah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Ahabbul a'mali ilallah. Amalan yang Allah paling suka, Allah paling sayang, Allah paling cinta adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Tapi kata para ulama, ini tak berlaku pada yang wajib. Yang wajib mesti buat. Ini sebenarnya adalah amalan-amalan yang sunat. Maka apa yang Allah tuntut daripada kita? Berterusan jadi baik. Kita suka tak kalau kita ada staff yang mana seminggu dia baik, rajin. Seminggu dia rajin, on time, datang sebelum waktu. Belum cakap tugasan dah siap. Lagi 3 minggu, dalam sebulan dia pemalas. Call tak angkat, tak masuk pejabat. Dia baik seminggu je. Adakah kita akan reda, suka dengan staff yang macam ni? Tidak. Sebab itu apa yang Allah tuntut daripada kita?
daripada ayat yang kita baca tadi, surah Fussilat ayat yang ke-6, maka Allah tuntut kita untuk berterusan. Inilah 4 benda yang Allah tuntut. Apakah 4 benda yang Allah tuntut? Allah tuntut kita jaga ibadah. Itu tugasan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tuntut. Yang kedua, kita banyakkan taubat. Sebab Allah tidak marah bila kita buat dosa. Allah marah bila kita tidak bertaubat bila melakukan dosa. Allah murka. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut ayat 222 surah Al-Baqarah, Allah sayang orang yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang, suka orang yang banyak bertaubat. Apakah perkara yang ketiga Allah tuntut? Taqwa. Perlu ada berhati-hati dalam melakukan setiap tingkah laku amalan. Jaga hubungan, takut dengan Allah. Apakah perkara yang keempat? Allah tuntut jaga berterusan amalan kita, itulah istiqamah. Tapi kalaulah 4 benda yang Allah tuntut ni kita tak ambil peduli, takwa, lantaklah. Taubat, nantilah. Istiqamah, belum masa. Ibadah, bila ada masa, kita tak peduli. Maka itu tanda hati kita sedang mati. Itulah teguran Imam Ahmad Ibn Atta'illah kepada kita. Kita kembali kepada kata-kata hikmah yang kelima. Ijtihaduka. Kata Imam Ahmad Ibn Atta'illah, bersungguh-sungguhnya kamu mengejar. Fima dhuminalaka. Benda yang Allah telah jamin. Ada 4 benda tadi kata para ulama Allah dah jamin. Itulah rezeki. Kita bersungguh-sungguh. Maka teguran ini bukanlah menafikan usaha. Kita memang disuruh usaha, disuruh berniaga, disuruh bekerja, disuruh mencari rezeki. Itu pun Al-Quran suruh dalam surah Al-Jumu'ah. Firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Bila dah selesai solat Jumaat. Tapi solat dulu, ibadah dulu, buat tanggungjawab dulu. Tapi bila dah selesai solat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah rezeki kurniaan Allah. Maka kita nampak Allah suruh cari rezeki. Usaha perlu buat. Tapi solat dulu. Lepas solat, lepas dah buat tanggungjawab, teruslah mencari rezeki. Itu pun boleh mencari rezeki. Allah ingatkan, wazkurullaha katsira. Jaga hati, ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mencari rezeki pun ingat Allah. Mencari rezeki setelah menunaikan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah. Cari rezeki. Memang kita dituntut mencari rezeki. Tetapi yang ditegur oleh Imam Ibn Atta'illah, ijtihaduka. Bersungguh-sungguhnya kamu mengejar rezeki fima tulibalaka. Yang Allah telah pun jamin. Wa taksiruka. Dan kamu berala kadar dalam perkara yang Allah tuntut. Ala kadar, sambil lewa, tak bagi perhatian. Dalilun, maka itu adalah tanda alantimasil basirati minka, bahawa telah dicabut, telah menjadi buta mata hati kamu. Sahabat-sahabat, apakah tanda-tanda rezeki yang kita buat itu rezeki yang baik? Dan itu bukanlah tanda kita sedang membuat rezeki yang menjadikan mata hati kita buta. Maka apakah tanda-tanda dia? Yang pertama, kata para ulama, maka rezeki itu menjadikan kita ada niat yang baik. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nabi bersabda, ajmilu fit talab. Perelokkanlah diri kamu dalam mencari rezeki. Maka para ulama syarah, apakah rezeki yang baik? Sebab dalam doa pun Allah suruh kita minta rezeki yang banyak. Rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Maka apakah tanda-tanda rezeki yang baik? Yang pertama, rezeki yang baik adalah kita boleh berniat ibadah, niat yang baik padanya. Itu tanda yang pertama rezeki yang baik. Yang kedua, rezeki yang baik adalah i'tiqad kita benar. Kita tak yakin rezeki tu apa, usaha tu bagi rezeki. Kita yakin Allah bagi rezeki. Itu tanda yang kedua kata para ulama, rezeki itu rezeki yang baik. Sebab ada orang i'tikad dia berubah. Kepercayaan dia berubah. Aku kalau tak pergi ni tak ada rezeki ni.
maka dia letakkan rezeki dia pada usaha dia. Tanda yang kedua rezeki itu baik, maka kita yakin kepada Allah, tidak bergantung kepada usaha kita. Yang ketiga, tanda rezeki itu adalah rezeki yang baik. Kita boleh bantu dan tolong orang lain. Aunul Muslim. Itu tanda rezeki itu rezeki yang baik. Yang keempat, tanda rezeki itu rezeki yang baik. Al-Quran ajar tidak menjadikan kita lalai daripada ingat Allah. Maka dalilnya tadi kita telah baca dalam surah Al-Jumu'ah, Allah berfirman, bertebaranlah mencari rezeki, wazkurullah, tapi kena ingat Allah. Dia tak lalai daripada ingat Allah. Itu tanda rezeki yang baik. Begitu juga dalam surah An-Nur, bila Allah puji orang yang sibuk berniaga, namun pada saat itu tak lalai daripada ingat Allah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Tak lalai. Maka itu tanda rezeki yang baik. Maka apakah rezeki yang baik yang keempat? Tidak lalai daripada ingat Allah. Yang kelima, apakah tanda rezeki itu yang baik? Dawamul muraqabah wal muhasabah. Boleh menjadi kita soal diri kita. Rezeki ni baik ke tak? Kalaulah tak baik, aku nak tinggal. Kalaulah bila kita mencari rezeki ada sifat itu bermaksud rezeki yang baik. Sebab rezeki yang tak baik menjadikan manusia buta mata hati dia. Inilah kata-kata hikmah yang kelima. Mudah-mudahan adanya ibrah, adanya pengajaran. Saya buka satu soalan dia sebab dah nak zuhur. Satu soalan je. Saya buka kalaulah ada, insya-Allah. Okey. Satu soalan kita ambil. Allahumma salli ala Muhammad. Maka soalan pada hari ini adalah, kalau rezeki dah dijamin Allah, kenapa masih ramai gelisah soal masa depan? Soalan yang baik. Maka kenapa begitu? Kata para ulama, bila mata hati kita mati, maka kita hanya akan fokus kepada mata zahir kita sahaja. Bila kita fokus kepada mata zahir sahaja, kita takkan nampak apa-apa kecuali hanya yang zahir. Allah punya janji, kita takkan nampak. Itu yang Al-Quran sebut. Ada orang ada mata tapi buta. Maka bila mata hati mati, maka dia akan bergantung 100% pada mata zahir. Dan mata zahir hanya boleh menunjukkan kepada kita yang zahir sahaja. Janji Allah dia takkan nampak. Kehebatan Allah dia takkan nampak. Halal haram pun kadang-kala dia tidak peduli. Sebab itu berkatalah Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, wa idza aradallahu khidlana 'abdihi, apabila Allah nak membinasakan seseorang, nak menghina seseorang, asyghalahu fi zahir, Allah akan sibukkan zahirnya bi khidmatil akwan, dengan dunia. Zahir dia sibuk dengan dunia. Tapi bukan sekadar zahir. Kalaulah zahir dia sibuk dengan dunia, hati dia ingat Allah, tak mengapa. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, kalaulah Allah nak hinakan seseorang, Allah akan sibukkan zahirnya dengan dunia, wa fil batini bimahabbatiha, batinnya pun cinta dunia. Zahirnya dunia, batin dia pun dunia. Bila manusia ini zahir batin dia hanya nampak dunia, tak nampak akhirat, fala yazalu kadzalika, maka dia akan terus menerus begitu hatta yantamisa nuru basiratih, lama kelamaan mata hati dia mati. Setiap orang ada mata hati. Allah lahirkan manusia, mata hati dia hidup. Tapi bila zahir dia sibuk dunia, batin dia pun cinta dunia, ini akan membutakan mata hati dia. Apabila mata hatinya telah buta, fayastawli nuru basarih ala nuri basiratih, maka mata zahirnya akan pada waktu itu menguasai mata hati. Dia bila nampak, dia tak nampak dah hebat Allah, dia nampak hebat makhluk. Bila dia nampak, dia tak nampak dah Allah bagi rezeki, dia nampak diri dia yang usaha mencari rezeki. Sebab mata hati telah mati. Maka apabila mata hati telah mati, mata zahir akan menguasai mata hati. Fala yara illal his, maka dia hanya akan nampak yang zahir. Wala yakhdumu illal his, dan dia hanya akan mengejar yang zahir.
fayajtahidu bi talabi ma huwa madmun, maka dia hanya akan sibuk pada rezeki yang Allah telah jamin, dan pada waktu itu dia akan lupa, abaikan tanggungjawab yang Allah tuntut untuk dia buat. Sebab mata hati telah mati. Maka sebab itu jangan kita bunuh mata hati kita dengan maksiat, dengan dosa dan dengan cinta dunia. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap membantu penjelasan insya-Allah.